Jensen Huang, CEO Nvidia sendiri ada cakap the next era of millionaire nanti akan main daripada tukang pipe dan juga tukang elektrik ataupun orang yang ada skill trade base ni. So masa mula-mula aku dengar ni aku macam pelik lah, macam mana tukang pipe, tukang elektrik ada kena mengena dengan bidang AI ni, ataupun macam mana dia pun boleh jadi jutawan, sebab sekarang ni orang tengah berpusu-pusu nak jadi jutawan dengan bidang AI ni. Rupa-rupanya logik dia ni sangatlah straightforward. Sebab AI ni dia bukan duduk dalam cloud semata-mata, dia bukan dalam software semata-mata, dia bukan duduk dalam komputer kita saja. So dia tengah expand. Jadi bila dia expand, dia perlukan satu bangunan yang besar, dia perlukan data center, dia perlukan kilang chip, dan dia perlukan sistem elektrik yang very powerful gila. Dan of course lah, bila ada sistem elektrik yang powerful, cooling system, piping, so benda-benda tu semua benda-benda yang fizikal yang perlu disediakan. Dan hakikatnya benda-benda ni semua tak boleh siap kalau tak ada manusia yang pasang, tak ada manusia yang pergi tarik kabel, tak ada manusia yang pergi buat wiring. Semua tu memerlukan kudrat manusia. Kalau AI ni mungkin kita boleh arrange dia untuk tulis email, boleh buat report, boleh buat summary. Tapi AI ni dia tak boleh masuk tapak pembinaan untuk panjat tarik kabel dengan pasang high voltage panel. So, expansion dalam bidang AI ni bukanlah membuatkan semua kerja akan mati. Kerja-kerja fizikal ni sebenarnya akan jadi makin kompleks dan makin bernilai. Cumanya tak semualah tukang automatik jadi kaya. Bukan maksudnya esok daftar jadi tukang pipe, lusa terus jadi jutawan. So yang ada peluang besar ni ialah tukang yang tak kekal selamanya buat kerja-kerja kecil, kan, repair-repair rumah. So dia expand dia punya business. Dia cari business to business. Dia pergi cari kontraktor-kontraktor yang main kontraktor ke untuk dapatkan job. So daripada tukang biasa jadi kontraktor, dapat masuk buat projek industri, data center dan kilang besar-besar lah. So duit money flow sekarang ni tengah berada kat situ. Dekat Malaysia sekarang ni pun benda-benda ni semua tengah berlaku. Dekat Johor, dekat Selangor. So data center ni tengah berpusu-pusu naik, tengah nak bina dekat Malaysia ni. So kadang-kadang peluang besar ni bukanlah main daripada kerja-kerja yang glamour lah. Dia main daripada kerja-kerja yang kotor. Tapi kita kena buat, sebab benda tu lah makin lama akan makin ada demand, dan kita janganlah pandang rendah dengan bidang-bidang orang lain.